Jadi kalau urusan awak beras kat sini, okey, nama dia. Jangan satu kasih itu janganlah. Kami kasih satu date, jadi saya Ngadi untuk beli beras di Johor Bahru. Nak agi-agikan beras di kota Biak. Dia ambil handset dulu lah. Tolong masuk beras Hijau ni? hijau 200 lah. Brown apple. Okey. Oh, udah stok ke? Okey, stok banyak lagi. Banyak ya? Stok banyak lagi. bos kedai. Ni bawa kedai yang bantu kita juga bagi diskaun. Alhamdulillah, terima Semua kasih. kita support Terima bantu kasih. semua. Bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan Diurus oleh Yus. YB. beras tengah naik tu. Satu watak, dia ambil gambar. Thank you. Memang betul murah, saya potong harga dulu. Assalamualaikum, my brother. Bye-bye. Cik Anik, bye-bye. Dan keluarga. Saya dah buat gambar. Ada dalam. Ini tak mak dia. Mak Ani Lenggang. Ada tak nama? Lepas ada video ni. Katrina Batrishan yang dia Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-Rahmanir Rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Ya Allah, untuk keluarga saya. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Untuk keluarga awak juga. Amin. Amin. Bisa dah ambil? Dah. Oh, tu dekat tepi. Nanti baru kita ambil. Mati Mariaji. Sebab sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Ramai. Ya, saya buat terima kasihlah pada Ani Ngabok sebab cucu saya nak yatim. Hari ini baik-baik.
Berkat rahmat Allah. Amin. Ya Allah kita sedang dengan baik. Kaki Mariani. Penerima. Kita infak beras di Johor Bahru. Beras apa? Tradition. Ini ni mak anak dia, mak dia tak boleh nampak. Macam apa yang tuan bawa? Ini yang Fatimah ni kan? Dia dah turun kat sini dia naik. Kamu tadi tak dapat lagi. Dah berapa kali pusing dah. Tahu tadi cipnya. Dia tak kalah Dia mana bawa tu? Dia yang bertanya datang. Jangan siapa tadi Jan? Nombor rumah. Ada. Alhamdulillah. Projek pelajar berjalan lancar. Yang ni dah hantar. Yang tumpah. Bacakan bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah untuk keluarga sendiri ya. Kereta je. Okay, terima kasih Haji. Semoga sihat selalu, rezeki selalu. Terima kasih banyak. Okay. Ni nak buat apa ni? Ini kita yang balance semua ni kita nak bawa bagi to share bagi orang-orang yang perlukan yang berdekatan dekat sini. Sekarang ni tengah proses nak buat apa ni? Kita nak since kita dah bagikan beras-beras kat bawah tu, ada some of them saya rasa tak ada masa untuk turun. Jadi kita pergi kat diorang lah. Okay. If we cannot move the object, we move the person. So we are moving. Ni dekat 2G eh? Ni beras Sumbangan. Beras. Cuma satu je kita minta. Al-Fatihah. Syarat. Boleh? Baca Al-Fatihah untuk keluarga. Okay, kita baca ramai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga pemberian ni beri keberkatan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Banyak dah ambulans. Hamidah Suleiman. Salam. Masuk ke? Semoga berkat. InsyaAllah. Tak apa. Tak apalah, sikit. Kasih waktu. Terima kasih lah. Semoga rezeki pada satu lain kali boleh beri lagi. InsyaAllah. Dengan doa makcik. Terima kasih. Ada dulu. Ini pun nak jumpa pun tak boleh jumpa. Tak apa, tak apa. Dah tidur. Tak boleh jumpa, kita jumpa. Hari itu je. Okay? Boleh? Malam kan, dah pukul 10, dia dah Yalah. tidur. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum. Semua okey. Ni yang wakil? Ni yang wakil dulu. Okey. Kita Kita nak kasih beras, harap beras nak ubat mereka. Tapi dengan syarat kita semua baca sedekah Al-Fatihah untuk baca Al-Fatihah untuk keluarga. sama-sama. Untuk keluarga. Sama-sama kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Terima kasih.
Satu Tak ada, tak ada. Ani sendiri. Ani Lenggang. Ani Lenggang. Mak Ani Lenggang. Sebab anak dia balik pukul 11. Masuk TV3 nanti. Wow, tu TV3 ya. Glamour Mak Lela. Ada apa nak ucap? Ya? Nak ucap apa? Kepada yang infak, terima kasih banyak-banyak kongsi rezeki buat kita untuk bulan berpuasa. Terima kasih banyak. Adik, jaga dia jatuh. Hello. daripada mana? Singapura. Oh, ya, terima kasih banyak. Dia nak letak ini ada satu syarat ni baca Al-Fatihah dulu, insya-Allah. Kita baca semua. Ya, Sekarang waktu dah jam 11.05. Jadi ramai yang tak ada kat rumah ataupun dah tidur. Jadi kami kesempatan ni kami dah wakil kita punya man of the match Abang Ismaili. Jadi kita wakilkan Al-Fatihah. Jadi dia bacakan Al-Fatihah untuk kita semua. Dan untuk bacakan Al-Fatihah untuk mereka 5 kampek beras di 5 rumah ini. Okey? Lah. Kalau terima kasih kepada semua yang bagi limpah. Syukur alhamdulillah lah untuk ibu tunggal, untuk asnaf, untuk anak yatim. Semua dapat peluang lah untuk tambahan untuk diorang yang susah, kan, anak ramai. Alhamdulillah lah. Semoga yang infak ni kita dapat berkat lah, dapat keberkatan. Kira kongsi rezeki dan kami semua, alhamdulillah. Beri kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki, dimurahkan rezeki dan diberi kecukupan dalam hidup lah. Alhamdulillah.